Dalam video kali ni, aku dengan kawan aku nak bawa hampa ke sebuah gerai ramen yang sangat menarik dan rare di Alostar Kedah, iaitu Yatai Ramen. Kali ni aku dengan kawan aku decide nak naik train je sebab nak jimatkan masa elak jam. Samsung Sekarang ni pukul 6 lah. Tiket pukul 6.30. Cepat-cepat. Oh, jam ni orang balik kerja. Jam kat sini. Touch and go, orang tak payah guna touch and go dah lah. Orang pakai mesin, pakai ni, hari ni, debit card. Aduh, tak top up tu. Dah dekat stesen Tasik Kudago, nak pergi Alostar makan ramen. Sanggup kan? Dari Kulin nak pergi Alostar. Kali ni kita pergi dengan member ya. Musibat. Jom kita beli tiket tu. Ramen ni boleh dikatakan rare juga lah, iaitu Yatai Ramen. Kita nak try lah, pergi makan macam mana rasa dia. Jom ke Alostar, ke mana? Beli tiket kat mesin lah. Masuk 10, cuci 100. Alostar. Jangan buat pada besar lah. Yang petang ni, nak hati di Alostar. Boleh relax sikit. Boleh lena dalam tu. Jangan terlajak pergi pada besar. Betul. Asyik biar tanya orang. Dia terlepas. Perjalanan dari Tasik Kudago ke Alostar mengambil masa lebih kurang 40 minit sahaja. Sambil itu kita boleh rehat menikmati view Gunung Jerai yang sangat cantik. Yeah. Okay. Kita dah sampai Alostar. Kita nak order Grab dulu. Grab pun je. Yatai Ramen. Dia tahu Yatai Ramen. Dekat dengan Menara Alostar. Daripada Kulin mah, sanggup main Alostar. Tak tahulah makan ramen macam mana. Tapi Kulin tak ada ramen. Tu tempat main ni. Kalau ada pun ramen Korea lah. Jom. Grab dah sampai. Biar tunggu. Pergi terus dekat kereta. Yang di depan? Ha? Di depan? Okay. Hai. Kami lah. Ya. Tunggu lama. Dah apa? Jam lah sana. Jam. Petang orang balik kerja. Malam kau ada? Ada. Tak. Dia sampai selalu pukul 6 kot. Tak nampak dah lah akhirnya. Pagi start dah lah pagi. Dah boleh singgah, boleh beli dodoi ke apa. Okay, dah sampai Alostar. Dah Yatai Ramen. Sepinya. Sekejap. Pi order. Macam mana nak order? Kena layan diri ni. Yatai Ramen ni terletak di Pekan Alostar bersebelahan dengan Hotel Samila. Dibuka pada hari Khamis hingga hari Ahad dari jam 7 petang hingga 11.50. Apa yang menarik tentang gerai ni, dia punya suasana je memang terasa macam makan di Jepun. Dekat sini menu dia simple dia. Dia ada 6 jenis ramen, shoyu chicken, shoyu beef, tori paitan chicken dan tori paitan beef. Ada menu special dark ramen dan yang terakhir yang paling pedas, spicy jijoku ramen. Satu tori paitan beef. Boleh minum ah? Ni macam kicap buatan ramen. Minyak, olive oil. Dia ada cili. Shoyu ramen ni dia punya rasa dia macam sup miso dan kicap manis. Manakala tori paitan ramen, dia punya rasa dia macam sup ayam lemak berkrim. Dua-dua memang sedap weh. Sana. Okey. Kuah tak terlalu apa? Tak terlalu kuat sangat ayam ya. Tak terlalu Ni shoyu, kuah kicap. Selera. Pandai pakai joki oh.
Nice. Enggak. Kita pakai ni chopstick. Walaupun tak hati pakai. Baloi mai. Ini satu lagi. Tu aku punya. Tu tak pernah punya. Makanan Ini ni. yang pergi Ipoh dah. Aku tak dah. Kata. Tak. Tak ni. Nice. Sedap. Tak boleh. Baloi no. Tak tiang-tiang lah. Mai jom. Mai kuning dengan baloi lah. Ni beli mai lagi. Tak puas. Kuah dia tak sedap tau. Sayang tinggal. Sedap betul. Orang tengok pun tengok lah. Sedap boleh no. Sedapnya pasal. Baloi mai. Okay, kita dah habis makan ramen Mat. Tiket untuk balik ke Kulim pukul 10 setengah. Kita ronda dulu dekat Aman Central sebab sejuk. Kali ni pun tak ada apa. Tak, ni hari kerja kan. Tak meriah sangat kan. Jom. Assalamualaikum dan selamat malam dari bumi Jelapang Padi. Sekarang saya berada di Laman Bunga Raya yang merupakan salah satu ikonik bagi Bandar Alor-Star yang menjadi mercu kebanggaan penduduk negeri Kedah Darul Aman. Kawasan bandaraya ini yang berhadapan dengan Aman Central dan di belakang saya adalah salah satu kebanggaan seluruh penduduk Kedah serata-rata Menara Alor-Star. And cut!